Hu, Jane in Heaven telah membuka mata banyak komposer, kan? Baru korang tahu sekarang ni, kan, nak buat lagu bagi lawa-lawa, bagi cantik-cantik, bagi funky, bagi sedap-sedap didengar oleh generasi-generasi sekarang. Kau tak perlu buat lagu tarik tinggi-tinggi, not tinggi-tinggi sampai ke langit, mat, kan? Jane in Heaven buat lagu cerita tersimpul rapi tu jadi viral. Nyanyian simple gaya Billie Eilish, kan? Nyanyi relax tapi boleh go pergi jauh, kan? So kena faham lah, kan? Ada komposer sekarang, kan, komposer lagu. Korang dah tak boleh dah hidup di zaman korang, zaman 80-an, 90-an, zaman Gen X, zaman Gen Y tu, kan, zaman yang wow, bila lagu tinggi, histeria. Tak, mat, tak. Sekarang zaman dah relax, dengar lagu relax, kan. Tak perlu jerit-jerit tinggi, memekak apa ke langit sana, tak ada. Tak payah, kan. Sekarang orang nak lagu relax, muzik just nice, kan. So bila AI boleh buat muzik sebegitu cantik, kan, asal lah komposer sekarang, pening lah korang nak fight, kan. Pedih mah, kan. In the end korang kena bersaing sekarang ni, kan. AI boleh tarik lagu lama, refreshkan, elok. So penyanyi-penyanyi lama, korang gunalah AI untuk refreshkan muzik korang, muzik lama korang tu, lagu-lagu lama korang, supaya boleh didengar oleh generasi sekarang, kan. Betul tak? Betul. Supaya yang banyak mendengar lagu korang ni, budak-budak Gen Z yang baru ni, dorang boleh lah, kan. Kena bagi dorang tengok, sebab dorang market besar sekarang. Bukan lagi Gen X, Gen Y. Bukan Gen Z. Market terbesar sekarang, kan. Ingat tu, market terbesar sekarang Gen Z.